Ada sebahagian akan direnovate, sebahagian ditinggalkan untuk dilihat. Jom kita masuk tempat yang dikekalkan ni. Rasa orang dah baca sikit. Dia dah kuning dah. Masa kejadian beginilah jadinya. Ada batu karang. Batu karang dari lautan tu ditolak oleh tsunami ke dalam masjid. Ini masih ada. Tu batu karang. Nampak kan? Batu karang dalam masjid. Bertaburan. Ini buktinya dasar laut tu, air tu tolak semua batu karang tu masuk ke sini. Sebab ini pinggir pantai. Tak banyak sampai ke Lamno sana. Ini rumah ini enggak ada orang. Rumah bantuan. Yang dulu kita renovate kawasan. Untung dia dapat. Dia connect di Dia connect ni apa? Indosat. 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 Sebab kalau orang buat makan apa tu, pisang goreng. Enggak, nasi. Oh, nasi kenyang lagi. Ini masih awal kata Papa. Jadi Boleh sewa tu kalau nak duduk. Kampung Pesisir Berkelanjutan, CRSPT Solusi Bangunan Andalas di balik resort The Beautiful Cliff. Desa wisata Monasa boleh. Cantik di sini kan. Nak masuk sini kita ni pelancong kena bayar 10,000. 10,000 tu RM2.50. 2.5 RM. Untuk penduduk setempat tak perlu bayar. Ini untuk pembersihan. Cantik kan? Nanti sore ramai yang ke sini. Dibilang sama ustaz tu. Ustaz tu dia bawa Zoom dan semuanya ke sini. Ami ambil segi situ. Cantik kan kat sini. Ami telefon kat Mi, telefon. Telefon dia cantik. Gambar dia cantik. sana. Sana.